Selamat pagi semua. Ini dah hari ke berapa ya? 18 dah? Kita orang baru je dah bersiap-siap dah makan dah kat hotel tadi. Tiga, empat. Sejuk. Empat dah. Empat. So hari ni kita orang akan explore area Tokyo City je lah. Shopping kalau ada shoppingnya. Jadi dia dah siap dah tu. Sekejap. Naik bas. Naik bas. Cuba teka tema kita hari ni warna apa? Morning. Cuba teka. Kita teka tema kita warna apa? Comment down below. Jom naik bas. Hari ni baru dekat So hari ni kita naik. Next stop is River Pier Azumabashi. Nak turun ke 都営バスで area は輸 Asakusa. 送の安全性向上のため終点停留所において車内点検を実施しています。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。次はリバーピア吾妻橋前 Kita dah sampai di Asakusa. Tunjuk Skytree. Ada Skytree. Yang kau nak naik. So this is the tourism center. You know, Satoshi is a common name. Have you heard? Itu pasar Asakusa kat bawah tu. Kita boleh nampak kat bawah daripada atas ni. So korang boleh je naik atas ni. Ianya percuma je naik ke tingkat 8. Boleh tengok daripada deck atas ni. Dari atas bangunan. Memang cantik kan? Tapi saya rasa kalau malam lebih cantik. Kan? Mentari dah tunggu. Oh ni turun tangga. Menara tu. Jadi begitulah bandarnya. Tu ada kenduri apa tu punya sepang terpompong. Saya suka yang macam sungai-sungai tu. Oh. Ni pintu masuk. Pintu masuk. Kat pintu Ada kat masuk. dalam. Dalam pun belakangnya pun ada kat. Haa. Temple. So kita dah masuk ke Asakusa. Kita tengoklah apa yang ada. Banyak orang jual. Ui, panjang dia punya pasar. Bueno, estos son tenryu. Gadis Jepun. Gadis Jepun. Ambil gambar lah dulu. Kan? Alright. Oh, fotografer. Kau nak beli apa? Weh, topeng-topeng tu ada jual lagi. Kita window-window shopping je. Tak tahu nak beli apa lagi. Ni ramai gila orang. So this is the temple
Yang semua orang nak ambil gambar. Siap Peter ukur guys. Nak ambil gambar pun Peter ukur ya cik ni. Siap lampu. Buat lampu. Tengok sikit. Dia punya result lampu hari tu. Kita orang dah mula membeli dah. Tak tahulah. Kita kalau convert tu kita jadi pening sikit. Rasa semoga belilah sikit-sikit. Mana mereka? Now kita sekarang dekat Akibara. Akibara, right? Ha? Tengah cari souvenir. Kapibara? Beli apa ni? Aiskrim macam strawberry. 500 yen. Ya, 500 yen. Sedap? Macam mana rasa dia? Tak. Very. Kalau biasa. Red. 6 ke 10. Ui, 6. Sedap. Nak sikit? Sedap. Tambah sikit dia dah 7 dah. 7,5 lah. Kedai dia kat situ lah. Berapa? Itu kedai dia. Kau boleh check. Jumpa tak? Oh, itulah. So sekarang kita orang baru je turun subway. Nak pergi ke Kodobashi. Di tempat-tempat macam barangan elektrik lah. Elektronik macam tu. Jam ke, tengoklah apa yang ada nanti. Puas hati main tikam. Kita dah sampai di Yodobashi Camera. Ya Allah. Banyaknya tulisan tapi satu pun kita tak faham. Kita tengok area jam lah. Korang dah jumpa section untuk jam. Casio murah lah. Casio macam menarik guys. So saya beli 2 jam Casio. Satu warna hijau, satu warna biru. Tadi start dekat area jam. Sekarang start kat perfume. So saya dah dapat satu perfume. Apa ini semua? Bestnya. Yo. Wangi? Memang minyak wangi. Sekarang kita orang dekat level 6. Level 6 ni memang fokus untuk toys and games. Ya Allah, macam-macam lagi.
tour guide to help you find the products you need. Smartphones Ini are rasa on yang the berlawan first dengan floor. Ultraman ni. Suitcases are on the second Ya floor. ampun, ini mesti orang suka ni. Watches, beauty appliances, and cosmetics are on the third floor. Yang mana nak pergi? Ni. Diorang gimana? Oh, tak ada sini. Tak ada Farara tergambar. Hilang dah diorang weh. Sampai dah hilang. Enjoy your time shopping at Yorabashi Camera. Tak tahu dah. 欢迎光临。 Tengok blind box ni. Tengoklah ni. Besar. Sampailah sekecil-kecilnya. Star Wars. Doraemon. Aduh, Doraemon pula. Shinchan, sana. Aduh. Ada Ultraman pula. Macam jenis Ultraman lah. Ha. Tak bayar dah. Diorang kat Uniqlo. Melayu tu. Kat atas. Oh, atas ada yang tu. Yo. Tok Haurang Afan. Itulah tu fikir. Apa yang betul kita? Boleh pergi sekolah. Apa namanya ni? Smithkey. Ha, macam-macam ada. Kenapa dia botak semua? Jom. Kita orang singgah makan di restoran halal lah, restoran halal tapi tak tahu apa nama. Nak dah shopping. Restoran apa nama ni? Restoran halal. Ninja. Tapi bau dia sedap. Kedai perempuan kopi. Restoran Tapi disebabkan nak menampakkan halal dia, Kopi. biru. pekerja perempuan pun dia bagi kopi lah. Halal weh. Ada buffet untuk lunch. Apa ni? Roti. Macam mana kita nak? Hantar. Hantar juga. Boleh makan. Ni makanan tambahan. Wei comel. Mantum minum air matcha. Matcha for life. Sangat. Sekejap. Macam ni sangat sihat. Ya ke? Tak manis. Tak ada siapa. Macam tempat tu juga. Saya makan nasi goreng daging. Weh. Apa tu? Ni, Ada ni. tak makan apa? Belum. Ni awak tengok yang dia awak punya. Yang kita buat dekat Ya. you. UGQ. Olong lemon. Sedap je nasi goreng nak sikit boleh. Weh. Oh, ada apa? Mi. Ni. Nak sikit boleh? Kambing. Oh, tu kambing. Tanya tu. Ini malam saya dah tak payah makan. Satu seduk terus. Dah saja. Sampai dekat sampai dah sampai sana. Antuk. Oh, dia tak boleh. Saya dah makan dah. Tapi ada orang yang masih struggle nak habiskan. Farara dan juga Daham.
Macam tak luak-luak makan. Ni Ditahan. Tahan. tak nak bagi dia tenggelam, nak ambil angkat terus. Oh. Okey. Farah tu dah makan tu belum? Lepas sikit ni. Yang tu macam dia dah bahagi siap-siap dah separuh. Kenyang ni. Banyak gila. Setalam dulu. Mampu. Alhamdulillah dah siap lunch. So untuk rate kali ni saya bagi 7/10. Rate. Kenapa 7? Kenapa 7? Apa makan 7? Nasi goreng daging. Ah. So 7/10. Kalau kat kedai ni portion dia banyak lah. Mm-mm. Rasa dia pun okey. 8.8. 8.8. Oh, dia nak Dah ham Saya makan tinggi ni. Dan Dan je. 3 je. tak payah makan. tengokkan dan. Saya pakai apa? Beef. Beef. Beef rice. Fried. Free fried. Fried Beef rice. fried rice. beef noodle. 8 lah. Daging lah. Dia sedap tapi daging tak ada. Ibu. Ini tak 10 tak tahulah licin. Brown fried rice. Brown. Brown. 9. 9. Okey lah, sedap kan? Farah? Sedap. Dan juga. Berapa? Apa? Habis tak? 5. Dah bagi 3. Makan apa? Mi daging je. Daging lah. Boleh lah. Banyak sangat. Big portion. Portion dia punya mangkuk berapa besarnya memang tak habis dah kan? 7 lah, 7/10. Okey. Alhamdulillah lah, boleh makan lah semalam. So sekarang kita nak pergi mana ni? Info tambahan, dessert jangan ambil. Rasa antibiotik. Nak pergi ke Shopping baju. Jiu. Alright, let's go. Jangan terpedaya dengan dessert kat kedai tu. Walaupun nampak cantik. Ada yang rasa ginseng, Dah petang lah kita ni. antibiotik. Now nak pergi mana? Kita nak pergi ke Jiu. Let's go. Tabungkan. ABC Mart. Mana Farara ni? Untuk sampai ke bangunan Jiu ni pun banyak persinggahan ya. Jadi 145. Ada lagi murah? Ada lagi? Kalau ada kita pergi je. Dia memang bijak sikit orangnya. Jangan ada lagi murah. Ada lagi murah? Sabar. Naik lagi sebelah. Okay, kita dah nak pergi ke bangunan Jiu ni. Start. Rasanya kita nak fokus. Dia nunjuk saya. Kita dah masuk ke bangunan Uniqlo dan Jiu. So kat bawah ni semuanya adalah Uniqlo. Kita termiss this department for men. Nantilah kita pergi. Oh. Aduh, ayolah. Macam wasta. Nak kena merah. Kita dah sampai dekat Jiu. But I think I'm going up. So, perempuan kat sini lah. Oh. Bye. See you later. See you later. So, the boys going up. The boys. Ada pula fresh flower kat Uniqlo ni. Lawa-lawa apa tu bunganya? Apa? Ni, cantik. Orchid pun ada. Ya, cantik kan. Geram je. Tapi buat apa beli kat orang buat balik? Feeling. Tak tahu lah mana. Orang ni suka kan? Orang ni suka kat Shibuya. Jauh Esok.
Nampaknya sekarang pukul Bagi tahu berapa habis dekat 4:30. Cuaca pun dah malam. Habis di GU Your Freedom. banyak-banyak beli. Lebih kurang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 item. Okay lah kan? Okay sangat. After tax. Murah. Saya beli lebih kurang juga lah 6,000 lebih macam ni. Untuk 3 item. Baju, seluar dengan outer. Murah pun dah rasa dah habis dah. Kalau saya Orang beli habis, sold out. Geng-geng ni membeli, sold out terus. Mereka sedang meracun untuk membeli Onitsuka. Tengoklah ni. Nak berehat kejap, penat. Ini hasil tangkapan kita orang hari ni. Cuma tak betul ya. Tu kata mahal tapi banyak juga belinya. Saya berehat sekejap sebelum nak cuci mata tengok Onitsuka Tiger. Saya tengok apa yang jadi. Mula-mula kata nak tengok-tengok je. Semua orang dah terbeli weh. Semua dah terbeli weh. So this is mine. Hampir 4 harga. Cing cing cing. ni 500 lebih. 2880. Terkata got my first Onitsuka. Alhamdulillah. Tahulah kita orang ni kat mana. Tapi berhenti lagi membeli. Berhenti juga. Asyik diri sendiri aja. Self reward orang kata. Nak buka badan. Nampaknya malam ni kita ada menu Saya goreng mi telur mata lagi. sedap goreng Seorang satu. bersama Chef Kim Sally. Dibantu oleh 2 assistant chef. Hari ni dia volunteer nak masak. Oh, ya ke? Oh, yang Ya, volunteer. Ada sudut TJM tu. Duduk matang. Matang. Batang pau. Ni je lah. Macam circle lah kan? Circle-circle. Kita dah nak start kita punya Secret Santa. Cantik. Tak ada lah. Secret Santa tu. Tukar-tukar hadiah. Awal-awal ya, Ibu cakap minta maaf. Banyak lah ya siapa dapat beli ibu ni. Last minute ibu beli. Minta tolong Jangan siapa esok nama? nak beli. Haizris. Abang cakap malam ni. Minta tolong dia record. Saya minta maaf ya ibu. Minta tolong awak record. Memang tak Ibu macam ke saya je. Macam ke saya je. minta maaf ya. Minta maaf banyak. Saya beli ni Ibu memang tak pandai beli. harga yang tunjuk je. Ada Nak baca. Screenshot tak hari tu? Tak tunjuk lah pula. Ada. Ada dah dekat link tu maybe Masih dia ada tak. lagi. Sekejap saya buka. Saya rasa ada lagi. Siapa nak start dulu kita letak kampung. Main nombor tu lah letak kat wheel tu kat online tu. boleh. Dah Sekejap nak try buka. Maaf lah ya. Boleh buka lagi tak? Ibu ni memang ibu minta maaf. Oh, dah minta maaf lah. Yelah. Tak kau terbahagia. Jeng 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 Ingat besok nak beli. jeng. Ingat beli besok. Kita faham kan? Oh, boleh buka lagi. Sebab itu nak berombeng lagi kan. Yang link saya boleh buka lagi. Belum kali. Sekejap Nak tunjuk kat kamera ke? Ha. Oh, tak apa lah. Siapa dapat dulu lah. Siapa dapat dulu? Sekejap. Tu wheels. Wheel. Lebih. Dah bosan eh? Cakap demo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana dah mandi pula itu mandi. Yang mana? Yang dah bagi kat Oh, chat. okey. Link tu. Dia buka link.
Hang tunjuk kat kamera. Oh. Nak tunjuk? Semua nak kena buka ke? Ya. Ya. Mana handphone ibu? Kena bagi dulu kan baru Maksudnya hadiah tu bagi. So Betul. Tunjuk. Mana tu? Macam mana ni? Nanti Will siapa? Orang yang pertama tunjuk. Siapa orang yang naik ni? Macam mana ni? Orang yang naik Dia ni. dah dia dapat Apa yang dah Nah. bagi semak hari bila tu? Lepas tu orang yang dapat tu kena buka. Ah. Nama tak? Okey. Ada. Mak Ifan buka situ. Dah saya tunjuk dah. Jeng jeng. Jalan ibu tengok macam hari ni. Lancet dah bagi kat personal. Jangan tengok. Yalah, mama tak Ibu. dia tak buka lagi. Ibu mana ada save nama Daham dalam Cek yang Logo yang cek dalam grup. tak personal. Berapa nombor Daham? Nombor Daham tu. Tak save. Orang kata. Jeng 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 jeng. Bos dia bos. Cuba kan ni tangan-tangan ni. okey, kita wheel Siapa beli dulu? Okay. Tap. To speed. So maksudnya Mana? Kenapa dia tak? Dia kena sikit. Macam tu. Baik, dah ham ke? Dah. Saya dulu. Depo. Okey. Okay. Saya dapat Saya dapat Betul Teng, Daham. teng, teng. Teng teng. Dah ready? Dapat siapa? Dapat apa? Saya dapat Farara. Ada banyak dibeli. Okay, Farara. Lepas tu nanti Farara tunjuk dia siapa dapat. Bagilah hadiah Lepas tu dulu. Bagi hadiah dulu. Nah, dia spin pula. Oh. Lagi ada. Teng teng teng. Buka lah hadiah. Teng apa dah? Buka terus. teng 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 teng. Teng teng teng. Teng 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 teng. Woi dapat jam. Wow. Tunjuk. Tunjuk salah satu. Dapat ni. Buka ni lah kan. Ada coklat. Bukan. Oh ya. Oh. Coklat, jam dan postcard. Oh, ada postcard. Okay, next Farara. Farara. Spin. Spin apa ni? Dia tap lah siapa yang dia dapat siapa pula. Oh. Siapa yang kena reveal? Bukanlah. Bukanlah, dia lah kena bagi tahu nama dia yang dapat pula. Lepas tu ni kot pusing je. Tap. Sebab ini dia tahu dah. Bagi tahu je. Dia tak lah maksudnya orang lain lah. Oh, macam tu. Ha. Tapi nanti yang Tapi dapat fizi. Kenapa tak? tak belah Farah fizi je. Farah lah pula Tak reveal tahu dia dapat Farara apa. dia tu review. Sekali je. Ah. Okay, Farah dapat nama siapa pula? Bam bam bam. Ibu. Patut itu mama tanya buat apa dia? Okay, hadiah. Tengok apa dia dapat. Besar bagnya. Kecil besar. Wow, besar. Wow, ni wangi ke? Banyak di packing. Kanta apa? First ke apa ke? Spring. Tak nak buka ni. Sampai ketak-ketak. Wah, perfume. Perfume dari Make France. Tepuk tangan. Terima kasih. Ibu pula. Ni sudah mahal banyak ni. Dia tengok apa tadi? Ibu Aku nak buat koreom ni. Dah orang lain. Sebab the pressure is on. Yang tengok Tak bagi nampak. Dah Mama tanya kata nak beli kat Tunjuk kat kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Anton. Okay, hadiah. Ni dia lain tak tahu nak beli apa. Alhamdulillah. Banyak-banyak ya. Buka lah. Okay, buka. Macam 50 kan? Kan macam mahal ni. Actually, ya. Wow. Oh, macam. Satu lagi. Oh, dua. Okey lah tu. Ha betul lah tu.
Comel. Mau uji eh? Mau Fuji. Mau Fuji. Kasih banyak comel tu. Apa lagi? Ada hantu. Okey, ada pula. Tak jawab ada ke? Okey, okey. Next, Antuk. Saya dapat. Dapat. Tunjuk kat kamera, tunjuk kat kamera. Apa yang tak dapat? For you Fizi. Nervous weh. Bagi mama masa. Okey. Ini sajalah. Terima kasih. Okay, unboxing. Topi. Ah, Boleh pakai topi. esok. Wah. Jewelry. Bila masa beli? Tahu. Satu lagi. Oh, satu lagi. Oh, dua. Ada pen. Ada Mana nak buat? postcard. Dia. Oh, ada postcard. Apa lagi tu? Thank you. For you? Aku tak ada handphone. Aku tengah record. Okay, kau pula. Dapat siapa? Fizi. Terima kasih. Kita dapat apa ni? Tadi orang ketawa. Wow. Unboxing. Apa ni? Apa tuan ada pad dia? Sama dah ni. Apa ibu dia? Kenapa dia orang ni? Fizi Tuan ada pad. Kau dapat yang untuk muka. Terima kasih. Tahu je Fizi Mama punya dapat. Mesti ada Fizi dapat ibu. Atau Fizi dapat. Kau kita tak tahu lagi eh? Mana saya? Ya, Fizi tak tahu Fizi Fizi dapat. dapat. Dapat dah. Saya dapat. Sekejap ya. Faham. Tahu tak tahu. Fizi, you are giving to Mama. Belum. Mama. Okay, boleh bagi. Terima kasih. Unboxing. Pleasure. Risau. Oh, patutlah dia tu. Bukan kita. Muka apa ni? Perfume. Dia kata untuk dia. Tadi aku mau tanya. Oh, untuk dia. Tadi kau mau Satu lagi. tanya. Oh, ada dua. Weh, dua weh. Oi. Ada stokin. Stokin kaki. Ni apa ni? Kasut. Dia macam slipper Geisha. Terima kasih. Lagi siapa Wan. lagi? Mama. Mama dapat. Mama dapat. Dah habis lah. Nanti dulu. Nanti dulu. Sekejap nanti dulu. Apa dapat lagi? Dah faham je yang tak Ada lagi seorang ni. Nak tunjuk juga. Mama dapat tencedeng. Mana hadiah ni? Ni dia yang mampu belikan ni. Bayar bukan duit Terima dia. Dapat. Dapat apa? Dapat jam. Oh, dapat jam. Gitu tak nak beli jam. Aduh, dah buang je. Ganda tak Cik. Esok pakai. Oh, sebagai. Orang bagi dah nak beli jam untuk siapa? Untuk kakak rumah. Tapi rasanya sebenarnya kita orang dah tahu dah. Kita orang dua dah tahu. Macam mana boleh tahu? Tanya lah. Dekat kedai tu macam. Oh, korang dua dah tahu. Dapat siapa? Kalau sama tak beritahu. Okey, lain. Saya tanya antum. Farah okey tak ni? Oh, okey. Kita orang berdua. Dah tahu dah. So, kita 1, 2, 3 yang 4. Jangan tahu. kita bertiga je lah yang masih Yang- menutup rahsia tu. Tak tahan. Dekat kedai. Pecah rahsia. Pening ni ke apa benda? Tak nak cakap juga. Saya tahu ibu dengan Ibu tanya mama. 16 minit tak tahu.
Tenang je. Okey lah. Banyak. Terima kasih. Terima kasih. Thank you semua. Tunjuk hadiah. Masing-masing tunjuk hadiah. Okey, dapat postcard dengan Cantik lah muka air. Dapat jam. Tu Jepun punya Bisa tau. pakai, Bukan Korean punya. Oh ya? macam Dengan dengan Air flash. cair banyak. perfume dengan token. Banyak. Wow, ni nak kena masuk dalam story. Corner pack. Story dah. Okey, habis dah. Nak turun train. Oh, adalah kedai skincare ni. Pergilah kejap. Okey, mari kita makan.